agama ni kita perlu melihat pada dimensi dia yang betul. Dimensi dia yang betul. Lately ni, kebelakangan ini, manusia mari benda-benda yang tidak, generasi yang lepas tak berapa mendengarnya. Cerita wali, cerita Habib Sakti, cerita ni Habib isap rokok, baju tak pakai, seluar pakai macam dengan cawat saja, tu wali kutub. Ada pula wali yang boleh padamkan api neraka. Kalau tak kerana malu pada Allah Ta'ala, dia nak padamkan api neraka tu. Ada wali minum kopi, selagi mana kopi ada di mulut, malaikat mengampun ni dosa. Dan manusia yang tak melihat, tidak ada zauq, tidak mengenali agama, tak faham agama dalam kerangkanya yang sebenar, dia suka terpengaruh. Oh, dia ni wali ni anak cucu Nabi, mai daripada mana, tengok punya handsome, pakai serban. Itu dia jadi tajuk dia. Pertama saya sebut keturunan. Anak siapa, mak kita siapa, ini bukan pilihan kita, ini Allah yang takdirkan. Kalau itulah yang menjadi penilaian di sisi Allah semata-mata, nanyalah kita yang lahir di kalangan mak pak macam ni. Bukan kita boleh buat pilihan, saya nak jadi anak cucu Nabi, ni kata nak jadi bini Nabi Nuh ke, ataupun isteri Nabi Ibrahim ke. Islam datang letakkan asas ini, bagi clear dalam fikiran kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah yang bertakwa kamu. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, kata Nabi. Siapa yang amalannya perlahan, nasabnya, keturunannya tidak akan mempercepatkan kedudukannya di sisi Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Supaya Nabi nak remind kita, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu daripada Adam dan Adam daripada turab, daripada tanah. La fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala arabi. Tak ada mulia orang Arab atas orang bukan Arab, bukan Arab atas Arab, oh yang merah atas hitam, hitam, tak ada. Illa bitaqwa, melainkan dengan takwa. Kemudian kalau ada takwa, ada orang keturunan Nabi, tentulah dia lebih pada kita. Kita sayang kepada Nabi SAW, tentulah kita sayang pada anak cucu dia. Mustahil kita sayang kat Nabi, kita benci anak cucu. Sahabat kita yang kita sayang, kita jumpa anak dia, oh anak sahabat saya ni, kita tolong dia. Dia kata, pakcik, saya nak minta kerja sikit. Oh, anak sekian-sekian, tak apa, mai, siap bagi. Kita dahulukan dia daripada anak orang lain. Sebab apa? Kita sayang kat pak dia, kita sayang pada Nabi, kita dahulukan keluarga dia. Tetapi kita sentiasa ingat yang mulia di sisi Allah ialah taqwa. Pun begitu, Nabi tak suruh Ali jadi khalifah. Nabi kata, muru Abu Bakrin wal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar dia jadi imam pada manusia. Selepas daripada itu, sahabat tak kata Ali, mereka ambil Umar. Sebab pada itu berlaku pungutan suara Abdul Rahman bin Auf, pungut suara antara Uthman dan Ali, majoriti pilih Uthman. Al-Hasan, Al-Husain dan seterusnya dihormati, disayangi, tapi tidak dibuat cerita boleh padam api neraka dan semua. Tak ada cerita ni. Sahabat sayang kepada Ahlul Bait, kita juga sayang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayang pada keluarga Nabi, tapi berlebih-lebihan sekarang ni. Sehingga kan saya sebut, mana tadi saya sebut Ali Zainal Abidin, Ali yakni Zainal Abidin itu Ali bin Al-Husain,
Pergi mana-mana tak mau bagi tahu dia family Nabi. Karena dia tak mau makan akala dirhaman wahidan biqarabati Rasulullah SAW. Dia tak mau makan disebabkan dia itu kerabat Rasulullah SAW. Aku bagi benda ni sebab hang keluarga Nabi, dia tak mau. Bahkan fiqh menyatakan keluarga Nabi ni, tuan-tuan ahli bait ni bukan saja keturunan Nabi, iaitu Ali dan Fatimah, isteri Nabi. Ayat dalam surah Al-Ahzab tu, innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait. Allah ingin menyucikan kamu ahlil bait. Ayat tu cakap pada isteri Nabi, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kamu duduk di rumah kamu, jangan kamu bersolek seperti solekkan jahiliyah yang pertama. Pada Allah tahu, ati'na Allah wa rasulahu, taat pada wa aqimnas salat wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulahu, dirikan salat, bayar zakat, taat pada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait. Allah mau untuk membersihkan kamu wahai ahlul bait. Tu ahlul bait, isteri Nabi, isteri-isteri Nabi. Pun begitu ketika peperangan Ali dan Aisyah, berlaku peperangan Ali dan Aisyah. Ali, Aisyah, Ahlul Bait. Ali, Ahli Bait. Keliru isu selepas daripada itu. Tak ada siapa Aisyah kata, wahai Ali, aku dah mimpi Rasulullah kata, kau salah. Padahal lebih penting, Aisyah tidur dengan Ali, Aisyah tidur dengan Nabi SAW. Sepanjang jadi isteri Nabi, Nabi sayang. Nabi menggaulinya sebagai isteri. Dia tak kata malam tadi aku mimpi jumpa Nabi, kau salah wahai Ali, kau perang aku. Ali tak kata, aku adalah bapa pada Hasan dan Husain, suami kepada Fatimah binti Rasulullah, aku mimpi, kau salah. Tapi mari ke belakangan ni cerita mimpi, cerita wali, sampai wali buat ghulu, melampaui batas. La taghlu fi dinikum, jangan kamu melampau pada agama kamu. Iyyakum wal ghulu, Nabi kata dalam hadis, jaga-jaga kamu jangan melampau. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum al ghulu fid din, kerana yang merosakkan orang-orang sebelum daripada kamu melampau dalam beragama. Melampau. Orang suruh sayang Nabi, dia angkat Nabi sampai jadi Tuhan macam Nabi Isa alaihissalam. Orang suruh sayang Ahlul Bait, dia berlebih-lebihan dan nak jadi macam dengan Syiah. Dan ini dulu tak ada hal ni, kebelakangan ni ada. Kerana tasawur, gambaran Islam itu tidak masuk secara jelas dalam fikiran kita. Islam asasnya Rabbaniyah Islam, syumul Islam, sifat Islam, itu kita tak masuk. Masuk bab, baru hari ni semayang, baru hari kemarin pergi cari bidik tasbih, bubuh serban atas apa di bau ni, pakai jubah, turun nak ikut wali kutub. Ini semua cult, opium. Dan di belakang ni semua ada toke yang kaya, semua ada kaya. So, ada toke yang buat duit, puji yang ni, tapi yang kutip duit orang lain. Sebab tu kita sentiasa ingatkan, balik kepada apa yang Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain amalkan. This is our religion. Itu agama kita. Jika tidak, kita sentiasa dalam kekeliruan. Bukan kita tak boleh, kita memang sayang keluarga Nabi. Bila dia kata dia keluarga Nabi, kita sayang dah. Tapi bukan seperti mana yang dianggap oleh sebahagian pihak.